Okey, kita dah masukkan racun kulat dengan amino dan racun serangga lah. Racun serangga saya belum masukkan lagi, tuan-tuan, sebab nak ambil video ni. Kalau tuan-tuan masuklah racun serangga, biasa masukkan debu dululah, macam Makozeb tadi. Makozeb ni dia campur dengan apa saya tak ingat. Lepas tu masukkan air lah, desis. Lepas tu masuk amino. Lepas tu macam pan saya ni, saya beli yang ada kipas kat dalam ni, brand Kilat. Sekarang dah ramai pakai, dah hampir setahun beli. Lepas tu tuan-tuan masukkanlah gam ni. Ni. Okey. Satu lagi. Lebih kurang 4 lah, 4. Sebab tadi saya dah teral mula-mula ni. Lebih kurang 4 kali picit, 3 ke 4 kali picit. Kalau tengok kepada apa, dia punya, macam dia punya ni, dia tulis apa, 0.5 ke 1 ml lah. Tapi adalah dekat apa, dekat Shopee tu, dia tulis lah berapa kali picit. Yang ni senang lah pan ni, tuan-tuan. Apa, bagi dia kacau serata dulu. Lebih kurang dalam 2-3 minit. Lepas tu bolehlah apa, meracun. Okey lah, saya nak tunjuk ni je, pelekat ni. Untuk musim terkujuh lah sekarang. Kalau tidak, rugilah racun. Racun kulat, racun serangga bukan murah, tuan-tuan. Lepas tu satu lagi tenaga lah. Tenaga yang kita guna untuk apa? Untuk meracun tu. Tenaga, masa. Okey, alright.